Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BPJ. Sebelum ni saya dah buat pasal program repertasi migran 2.0, iaitu video part 1, part 2, yang ni part 3. Mesti tanya kenapa tak buat satu part je, kan nak tengok 3 video. Bila saya tengok analisis ataupun saya dah tengok di video sebelum ni, tak semua yang menonton video saya sampai habis. Tengok 10 kalau video 10 minit, dia akan tengok 2 minit, macam tu sajalah. Jadi saya buat pendek-pendek supaya kamu tengok video sampai habis dan mendapat info yang tepat kepada kamu. Kalau saya buat satu video sampai 7 minit, 8 minit, kamu tonton 2 minit pertama, yang ujung-ujung tak tonton, jadi tak tahu info. Okay, so hari ni saya akan jelaskan kesalahan yang dilakukan oleh warga asing yang boleh masuk program repertasi migran dan kadar bayar compound serta special pass. Okay, ada 3 jenis kesalahan di mana parti kalau melakukan 3 jenis kesalahan ini yang boleh masuk program repertasi migran 2.0. Nombor 1 adalah kesalahan masuk dan tinggal tanpa pas dan permit yang salah. Bermakna dia kosong, tak ada apa-apa, masuk secara haram dulu, lepas tu dia nak balik. Okey, yang itu kamu perlu dapatkan dokumen pengenalan diri di kedutaan dan boleh masuk dalam program ini. Dan kadar kompaun untuk mereka adalah RM500. Okey. Kesalahan kedua adalah tinggal lebih masa, iaitu mereka masuk secara sah, masuk betul lah, ada job semua, ataupun mereka pernah ada permit kerja tetapi tinggal lebih masa, bermakna dah lebih daripada masa yang dibenarkan. Yang itu pun boleh dengan syarat ada dokumen dan bayaran adalah RM500, bayaran kompaun. Dan kesalahan ketiga adalah di bawah peraturan 39B peraturan immigration, iaitu kesalahan dia ada permit tapi disalah guna pas. Dia ada permit kerja ke atau apa-apa permit tapi disalah guna pas, dia bekerja dengan majikan lain ataupun bekerja tempat lain, dia nak balik. Yang itu pun boleh serah diri. Dan kadar compound adalah RM300. Okey, RM300. Bagi kanak-kanak berusia bawah 18 tahun, okey, bawah berusia 18 tahun, tiada compound, dia cuma special pass saja. Okey, untuk parti-parti yang masuk program repertasi migran nombor 2 ni, kadar special pass adalah RM20. Okey, jadi kalau kamu bayar compound, kamu kena bayar RM20 lagi untuk special pass, termasuk kanak-kanak bawah usia 18 tahun. Dia dikecualikan compound tetapi perlu mengambil special pass. Okey, selepas mengambil, dah bayar compound, dah dapat special pass semua, kamu perlu tinggalkan atau keluar daripada negara ini dalam masa 14 hari dari tarikh special pass tu issue lah. So kamu kena siap-siap dan pulang ke negara asal dalam tempoh masa itu. Okey, apabila peluang dah diberikan, gunakan peluang yang ada. Okey, jangan sia-siakan peluang yang ada. Sebab apa? Bila program ni tak ada, semua meminta-minta, bagilah program, kami nak balik. Kalau dah bagi tak balik tu, itu masalah, kamu cari sendiri. Okey, dan yang penting tidak ada ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan program ini. Buat sendiri. Tengok video saya part 1, part 2, part 3, kamu boleh buat sendiri. STO pun tak perlu. Jadi kamu pergi saja, serah diri macam tu. Rancang perjalanan anda, rancang masa anda, serah diri dan balik kepada keluarga anda di kampung lah. So kepada yang dah menonton, jangan lupa untuk share video saya ni dan kongsikan kepada kawan-kawan anda link video supaya mereka pun mudah untuk menguruskan proses serah diri dan balik ke kampung dengan selamat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.